Seram lah. Berat belakang kurang man. InsyaAllah balik ni berat sikit lah. Tadi ah. Panas saya alon yang boleh kayak santai-santai. Alah cuma. Semula saya. Wah, ketinggalan lah tu. Saya dah kat depan. Saya tengok belakang asal jauh sangat diorang ni. Panas sekali. Orang kening lah pemirsa. Yang lain lah. Super. Dah besar 30 tahun begini. Mesti dah 30 tahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni orang mana ni? Dah kain tadi. Selesai dah majlis. Alhamdulillah. Weh, dah siap mandi. Subhanallah. Ha, batu. Malaysia. Ya. 448 ni dia ahli keluarga Malaysia. Bocah Ya lah. Cik ni cendong dia. Bila kenal orang Melayu dah sebagai naik. Bang ni, apa? Ini geneng mana ni? Alah. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ni baba hakim punya baca doa. Mana tempat mana? Boleh bang. Pembahagian daging korban. Ni kaki ni ada. Ni asal mana ni? Kap. Pataling. Ni apa? Sini. Ni orang Patalong loh. Patalung Jaya. Baru kenal. Ni anak angkat aku ni. Boleh ya? Limpah. Belum. Ada. Okey. Untunglah. Dia nak bagi haji. Indah ciptaan Tuhan. Allahu Akbar. Allah takbir. Takbir. Masya Allah. Ha? Belakang. Ada lagi. Inilah nikmat. Masya Allah. Ni kuku makan cicak. Oh, makan cicak. Boleh juga ada cicak. Sedap. Cicak. Bukan, ni macam Cina punya kan? Cina punya kambing cicah sos kambing rebus. Sedap tak? Memang sedap lah. Tak ada juga lah. Bersama-sama ni. Pedah. Ji. Uyuh. Kat tangan ni apa ni? Cicak. Oh. Cicak. Wes mangan. Ini yang tak nak balik kan? Ha? Dua malam. Tak payah pergi Betong lah. Duduk sini je lah. Duduk malam ada lagi. Dah habis baru balik. Alhamdulillah. Saya sekali. Okey. Smile. Ni. Ini kakak angkat. Ada mana? Nondong ada. Okey. Ji. Madrasah Ji. Kakungkap. Ni Haji di belakang ni. Itu tak mari pula.
Karmin di mana-mana saja. Dah geseng wak je. Cepat. Dah geseng tu. Api kecikan. Dah masuk dah. Iya. Baru daging. Sebelah. Oh, siap. Dah ya. Sore nak sore keseng. Gambar dulu. Gambar neng. Tuh, Siji, luru, telu. Tak boleh. Lelaki je. ni bagi ni. Pusing. Ini budak-budak. Lepas tu ada adik kamu Cuba dia rasa. akan bangga makan. Boleh rasa dah. Makan dulu, lepas tu nak bagi. Okey, nanti Zim. Selesai sudah. Dari korban besok ada lagi satu ekor yang akan diketuai oleh Imam Puak Karmin. Hari ini santai-santai kita nak balik ke hotel. Naci. Ada geng hutan ke? Selamat datang ke hotel apa nama? Apa nama? Assalamualaikum. Wah, couple suite lah kita malam ni. Tumpah air dalam beg dulu. Masa dulu. Tak apa Ji, esok kita tak pergi mana. Jemur je. Ha? Nampak? Lampu. Misalkan orang betul. Jangan ni. Banyak kan ni? Ha, separuh Ada kan? Ya, separuh. Cuba kan? Ha. Ha? Ha. Tadi saja lah kot. Tadi semua orang berhit dah. Kau macam orang sini lah ni. Ni dari mana ni? Mereka perken tong alat irsat. Alat irsat. Video lah. Ini perkenalkan. Ini perkenalkan. Ini Baba Asil. Dia imam masjid. Subhanallah, walhamdulillah. Allahu Akbar. Semoga Apa misi dia datang sini tahun ni? Misi dia tahun ni datang sini. Ha? Nak nikahkan sahabat kita. Oh, nak nikahkan sahabat dia. Mana sebagai wakil ke mencari teman istrinya. InsyaAllah kalau bisa kata ada jodoh, insyaAllah InsyaAllah akan kita dibawa doakan. pulang. Tapi kita utamakan
yang bujang dulu lah. Okey. Takbir. Allahu Akbar. Orang besar ni. Dari Bangkok turun Murut. Hebatlah. Pegang Bangkok tak ada. Minyak. Bedak. Minyak memang bedak dia. Murut Bakin kena datang sini lah. Kalau Rukiah kan datang sini.